Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, sekarang ni kita akan buat Google Classroom untuk akaun Gmail JTM. Okay, so kita login guna akaun email official lah. Lepas tu kita tekan butang next. Dan kemudian kita masukkan password. Next. Okay, so kita akan lihat pada paparan skrin ni adalah Google lah. Kita dah sign in, kita akan muncul muka kita di sini lah. Wajah kita yang ataupun ikon lah. So kat sini ada Gmail, ada image, lepas tu kita ada Google Apps. So kita akan pilih Google Apps lah. Google Apps, di mana akaun Google, ikon Google Classroom tu terdapat di bawah ni. Di bawah sekali ya. Kita scroll ke bawah dan kita akan klik Google Classroom. Dan bila kita klik Google Classroom, kita akan lihat banyak akaun lah. Seperti sebelum ni saya buat untuk otomotif. Okay, untuk bengkel otomotif ni terdapat berapa banyak sesi lah. Ini contoh Okey. Dan yang sedia ada ni saya buat untuk semua pengajar bahagian auto yang saya sekalikan lah. Maksudnya satu classroom ni, maksudnya kalau ketua bahagian dia create, so dia boleh add-kan semua pengajar lah untuk lagi mudah. Contohnya untuk pelajar semester 1. Okey. So saya dah add-kan yang sebelum ni untuk bahagian auto ada kelas lah sebab saya tak mengajar semester 1, so subjek tak banyak lah. Tapi untuk pengajar lain boleh upload lah kalau dia nak upload. So kat sini saya dah add-kan pengajar-pengajar yang terlibat lah. Sebagai teacher, kita invite dia melalui email lah. Kita search lah, Dr. Ghazali, Ghazali lah. Contoh lah macam tu Begitu di-invite, dia akan hantar ikut email selagi dia tak klik untuk join. So dia tak masuk lah untuk sebagai teacher. Dan untuk pelajar pula, kita boleh add-kan dia student ni secara email ataupun kita bagi link, copy invitation link ni kita post pada dalam WhatsApp. So bila student tu klik akaun pada WhatsApp ni, so dia akan pergi pada link Google Classroom lah. Lepas tu dia boleh klik joining lah. Okey. Kalau kita bagi link, automatik dia akan boleh join tanpa kita perlu sahkan seperti Google Meet lah. Google Meet kita kena accept baru dia boleh join. So ni bilangan student lah, ni student SEM 1. Kemudian yang lain saya untuk yang semester 2 pun saya buatkan juga Buatkan juga untuk kelas yang lain. Yang ni untuk people ni, orang-orang yang ni lah. Sebab saya untuk office saya set bahasa Inggeris lah sebab tu jadi classroom Kalau dalam bahasa Melayu bila kelas lah Kalau yang video yang pertama tadi saya buat dalam bahasa Melayu. Sebab saya guna Gmail biasa, yang ni guna Office. Kelebihan guna Gmail Office daripada Gmail yang biasa, Gmail biasa cuma terhad pada 15 gig yang pertama. Kalau lebih tu kena bayar lah, kena melanggan dengan Google. Itu Google Drive lah Dan untuk Office punya email dia sehingga maksimum 1 tera lah. Itu bersaiz 1000 gig lah So kat sini saya dah letakkan, saya sudah add kan. Macam ni saya invite tapi dia tak accept lagi. Tapi kalau dia accept, dia akan jadi macam ni lah, dia tak ada invite lah. Okey, so kalau kita add ketua bahagian pun boleh lihat lah sama ada pengajar tu accept yang kita invite ataupun tidak. Dan student pun dia boleh lihat sekali lah student boleh lihat sekali berapa ramai student yang masuk lah Okey, so dia boleh senang nampak lah dia punya hasil ni markah ni memang saya ni lah, memang saya dia tak link lah tak link sebab saya buat form tu berasingan. Cuma saya bagi link classwork saja. Untuk classwork semester 2 ada lebih kurang macam ni lah. Sebab saya mengajar semester 2 iaitu metal casting. So saya dah uploadkan lah bagai macam ni, video, kata penerangan, quiz,
So computer application pun ada untuk rujukan lah, seperti yang sebelum ni lah, seperti pada pelajar semester 1 lah. Contohnya bila pelajar yang sedia ada ni dia dah naik SEM, so kita boleh edit lah. Kita boleh edit, contohnya yang semester 5 ni dah pergi LI, so kita boleh edit di sini. So kita rename di hujung ni saja. Intake ni semester saya tukar semester 6. So dia tak akan bertindihan nama lah. Okey. Semester 6 ataupun semester 7 kan. So ikut bergantung intake dia berbeza ikut dia punya pengambilan. Okey, yang lain semua still sama. Kelebihan kalau kita add semua pengajar dalam satu platform, itu satu kelas, kelebihannya ialah tidak terlalu banyak classroom. Okay, satu dua classroom merangkumi semua pengajar untuk satu SEM. Mana setiap SEM ada satu kelas saja. So pengajar mudah pantau, so ketua bahagian pun mudah melihatlah dia punya, sebagai ketua bahagian boleh melihatlah dia punya pengajar sama ada dia uploadkan nota ataupun tidak menggunakan classroom, sebab keutamaan untuk pendigitalan kita punya jabatan lah. So yang ni lah. Okay, so saya start semula untuk kita create bermula pada stream. Setiap kali kita postkan, dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini untuk announce lah. Setiap pelajar semua akan announce. Sebab kita buat tadi kita tak custom kan. Okey, kita akan createkan satu classroom yang baru, iaitu kita klik di sini. Kalau klik di sini, dia akan pergi Meet atau ni Classfinder. Kalau Meet ni maksudnya kita akan createkan Google Meet. Tu kelebihan tu createkan Google Meet. Okey. Createkan Google Meet lah macam tu. Okey. Ada pengajar yang tak tahu macam mana nak buat Google Meet tu. Okay. Jadi saya tunjukkan lah macam mana kita nak create Google Meet tu. So kat sini kita ada kelas folder untuk yalah, apa yang kita sharekan semester tu lah. Setiap kali kita buat kelas, automatic dia akan createkan satu folder dalam kita punya Google Drive untuk storage kita punya file-file lah. File-file pengajar yang kita upload tu. Kalau kita delete kan kita punya kelas, automatic file folder tu akan delete lah. So tidaklah berlaku lambakan. Seperti yang sebelum ni, kita cuma share folder saja untuk pelajar boleh akses. Tapi kita tak boleh hadkan pelajar tu boleh akses bila dia buat. Dengan guna teknologi ni kita boleh hadkan lah, ada tempoh masa pelajar tu boleh buat assignment tu, ada tempoh tertentu lah. Kita boleh setkan. Ataupun kita belum laksanakan lagi hari ni, contohnya 2 hari lagi kita nak buat, contoh kita outstation apa semua, lepas outstation kita nak balik, kita tahu kita dah akan boleh jalankan pengajaran lah. Sama ada kita buat laksanakan kuis ataupun tugasan kepada pelajar. Okay, so saya akan createkan satu semester yang baru. Kalau kelas setting ni sama macam tadi lah. Kelas setting ni kita set untuk semua. Okay, kalau yang ni kita cuma student only teacher lah komen. So student tak boleh komen. So, macam tu. Boleh komen, nanti kita boleh ganggu kita punya apa yang kita nak sampaikan pada pelajar lah. Kita block yang tu. Okay, so saya nak createkan satu classroom yang baru. Okay, classroom yang baru. Klik classroom. So kita klik ni, kita klik create. Klik create, contohnya kini class name adalah contohnya DTPA dash 2 dash slash 2026. Okay, intake yang baru lah contohnya ya. Contohnya ni masih semester 1. And 1. Okay. Section, contohnya kita ada banyak modul, itu kita biasa sekarang guna Coptipa. So kita typekan Coptipa.
Kat saya untuk bahagian otomotif, kita tak pun otomotif lah. Kalau jaminan kualiti, kalau jaminan kualiti. Kalau elektrik, elektrik lah. Kalau kita nak bezakan modul yang berjalan dengan kapak atau kapak ataupun kotipak. Okay. Subjek bergantung kita punya subjek pengajaran lah. Okay, room contohnya kelas dan mat. Kita create kelas subjek ni. Okay, saya kita kosongkan pun tak apa. Atau kita nak buat intake. Kalau salah kita boleh edit ni. Create. Create, maka akan muncul lah tipa lah di TPA SEM1 contohnya intake baru lah kan. Yang tadi tu akan jadi SEM2 lah kan, kita boleh edit. So yang contoh intake akan datang kita buat macam ni. Dan seterusnya yang ni kita kemas still kena addkan pengajar-pengajar yang lain melalui email lah. Contohnya saya addkan Cik Aidil, kita klik lah, kita klik invite. Contohnya kita klik invite lah. Okay, kita invite. Ataupun kalau kita tak nak, kita boleh delete, remove. Kalau remove dia kata tidak ada invite. Kita tak boleh nak buka. Kalau kita dah remove. Kalau student, kita boleh sama ada kita addkan melalui email student sendiri, Gmail tu, ataupun kita bagi link. Biasa saya bagi link lah untuk lagi mudah pelajar join kita punya kelas melalui medium WhatsApp lah. Classwork macam ni, classwork. So sama juga macam seperti yang saya tunjukkan dalam Gmail yang biasa, boleh add assignment, quiz lah. Material, use post tu yang ni. Cuma kelebihan dia kita ada AI based your content dengan jam lah. Dia ada kelebihan dia. Okay. Yang ni sorting lah by topic. Okay, kalau kita guna notebook LM ni maksudnya macam kita guna AI lah. Kalau kita custom version, dia akan jadi macam ni. Jadi kita pilih AI, maksudnya kita boleh pilih quiz me, quiz partner. Kita boleh saya try tengok ya. Quiz me, choose jam. Not available material in this class. Maksudnya kalau jam apa jadi? Ini fungsi-fungsi yang ada dalam yang pro lah. So kat sini highlight top of class. Kalau kita klik sini dia akan jadi buka kita punya Gemini lah. Dia akan createkan lah. So kalau kita buat AI ni untuk kelas-kelas akan datang lah. Saya pun kena study lagi lah. Okay. So saya cuma tunjukkan apa kelebihan tu. Contohnya classwork. Ni kalau kita nak add kita punya link lah, notebook URL dia punya laman web Okay, so yang seterusnya kita boleh masih juga kita boleh ni assignment, quiz, sama juga konsep macam tadi boleh guna semula lah seperti yang saya tunjuk kepada account personal Gmail tu masih sama. So yang ni saya cuma fokus pada quiz assignment lah. Quiz assignment. Okay, so kat sini saya nak bagi ni tutup quiz assignment, yang ni kita tak nak lah. Kita boleh delete sebab ini blank quiz lah. Sebab kita nak gunakan Google Form yang sebelum-sebelum ni lah. Contohnya quiz 1. Ini subjek
metal plastik. Contohnya macam tu. Kita kat sini tulis web type, sila jawab semua soalan pada pautan yang diberikan. Okay. So kat sini kita tekan link. Sebelum kita kat link tu, kita buka dulu kita punya Google. Dan Google ni saya dah buat dah. Ni dah buat kita Google Form. Untuk kelas Google Form nanti saya akan tunjukkan lah. Sempat tu boleh tengok video lah yang saya kongsikan untuk bersama. So ni Google Form yang saya dah bangunkan. So yang tadi bila kita create link untuk Google Classroom, itu Classwork, so dia akan klik blank quiz lah. So yang ni kita tak perlu, kita remove je. Pada kosong. So bagi metacasting ni saya dah ada. So saya cuma add kan. Ni saya bagi contoh ada Google Form yang ni lah. Ni saya gunakan sebelum-sebelum ni. Banyak student saya dah buat test. So dia boleh dapat markah tu, jawapan tu dengan segera. Ada. So kat sini saya nak publish, saya nak copy dia punya link saja untuk saya create classroom ni. So saya ambil link saja. So tak perlulah kita nak perlu buat daripada kosong, start semua. Tiap-tiap kali kita nak buat classroom, kita kena buat quiz yang sama kan. Lepas tu kita boleh bagi link saja untuk memudahkan kita lah. So yang ni topik tak ada, so kita create topik. Tajuk ni ikut subjek tajuk saya lah. Okay, so contohnya yang ni untuk semua student. So kita boleh assign lah, macam tadi sama juga, assign sama kita nak publish, ataupun kita letakkan penjadual lah. Contohnya kita nak ada kelas 2-3 hari lagi atau minggu depan, ikut schedule dia kita boleh masukkan mengikut masa yang kita mahukan. Kalau save draft dia akan simpan saja, cuma tak publish lah. Discard draft kita mahu cancel lah. Okay, due date ni kita letak limit. Contohnya habis SEM ni student tak boleh akses, ataupun bila nak dekat exam kita boleh, bila tarikh exam kita tutup pautan tu supaya bila tak ada kes meniru apa semua kan, sebab masa hari exam tu kan. So kita boleh letak tarikh exam tu, kita boleh close kan untuk student access. Tak adalah kes-kes meniru, buka telefon apa semua kan. So kita ada dia punya security di situ lah. Okay, so kalau kita publish ni dia akan muncul lah. Assign semua pelajar yang all student ni dia akan dapat bila yang dia dah join Google Classroom. Dia akan muncul macam ni lah. Akan muncul macam ni. Jadi dia hitam ni sebab apa? Sebab dia tak ada lagi student, tak ada lagi pengajar-pengajar lain. Maksud macam tu. Kalau kita create, dia akan jadi berwarna lah. Okay, dia warna biru. Yang hitam masuk dia publish tapi tak ada lagi pula student lah. Kalau kita create untuk segmen, masuk yang lain semua masih sama lah. Yang semua masih sama. So itu sajalah. Itu saja. Kalau contohnya sekarang ni saya punya classroom dah banyak section lah. Banyak section penjaga jentera semua ni. Misalnya saya dah tak nak lah, satu ni je dah tak nak apa tu macam tu. So saya akan ulang balik macam mana saya nak padam classroom ni. Konsep dia masih sama. Kita klik sini. Okey. Di sini yang saya baru buat ni tadi. Okey, kita dah habis SEM 6 semua SEM 7 yang student kita tak mahukan lagi untuk ni, ataupun kita dah maksudnya student dah tamat lah kan. So kita pergi pada move lah, achieve maksudnya archive lah, kita archive kan. Okay, so yang ni kita masuk archive, kita next. Okay, kita achieve yang ni, achieve. Kalau dah achieve, kita pergi select kat sini, di sini. So kita boleh achieve class. So yang ni kalau dah achieve baru kita boleh delete. Selagi kita belum achieve, kita tak boleh delete. Jadi achieve ni bermaksud kalau sama ada kita masuk achieve, sama ada kita nak padam kemudian ataupun kita nak simpan. Ok,
mungkin akan datang kejap kita ada perlu lagi kita nak copy kan, nama address email student ke apa yang sebelum ni kan tak kehilangan ni, so kita boleh restore balik. Kalau kita tak perlu kita delete lah, so delete lah macam tu. Delete maksudnya akan padam lah classroom ni. So tinggal yang ni yang ada je. So kalau ada apa-apa boleh cuba lah, cuba buat. Untuk latihan amali ni cuba buat. Kalau ada masalah boleh bertanya pada saya Okay. So kita bila dah selesai macam ni, tak ada apa-apa lagi yang kita perlukan, kita sign out je lah. Okay, kita sign out je. Sign out lah, selesai lah. So sign out lah, so tak ada apa-apa. Okay, itu saja kelas. Terima kasih.